Jadi cancel. Dah. Yang patutnya pergi tak pergi. Dah pukul apa ni? Tak nampak. Selamat pagi. IRL Salak Tinggi. Di mana ni? Satu lagi. Sini ke tadi? Tak, kita masuk nombor. Sorry. Nasib. Salam mama. Ilna. Kamarudin. Kamarudin. Makan-makan. Apa tu? Tengok phone baru sikit. Wah, dah tak gembung lah. Paper lah. Oh, sudah guys. Sudah ya. Berapa tadi daripada 6.30 sampai ke berapa dah ni? 7 kan? Tak berapa. Member tak keluar lagi. Kita orang dah berak 2 kali. Berak 2 kali dah. Dah. Buat apa saya solat subuh? Kodok 10 hari apa? Letak je lepas. Thank you so much. Okay. Thank you. Keluarkan segala-gala. Bawah tu. Asal kau tak ikat tali je? Aduh, sekali lagi. Kali ni aku tak diraba. Tak. Tak apa? Kali ni aku tak diraba lagi. Ini kena apa? Masa tu kena apa? Lepas tu dia kena. Aku tak kena. Kau yang kena? Kau kena? Aku yang kena dah? Wah, dia dah biasa kena apa, so dia tak ingat. Dia macam biasa kot. Dia banyak sangat lah. Aduh. Berapa dah saya? Aduh, yang ni pun dari tadi ikat. Lain kali pakai slip on man. Man, beli New Balance man. New Balance slip on tu. Bapak? Okey bapak. Sambil kau recording. Oh? Tengok tu. Tak masuk lagi. Tadi orang suruh masuk tak nak degil. Ni dah lambat dah ni. Aku tak boleh lambat ni. Stress. Kita orang tak lambat tau. Tapi tak tahu kenapa cepat sangat dia dah masuk. Sebab dah kosong. Laju gila. Baru kau apa weh? Awal gila. Betul lah tu. Kita 8.10 tau. Let's go. Tanya aku mengandung ke tak? Kau kata aku mengandung bila? Gila le. Haha. Ya, final call. Awal gila kan. Sebenarnya boarding 8.10 tau. Tapi sekarang baru 7.30. Tak, even paling pun 7.45. Ya, awal sangat dia bapak lighting. Aku tak sempat nak buat nak record apa-apa siang. Dia cantiknya budak ni. Mana member belakang? Main pandang. Panas tak? Santai di posisi. Dia dah bangun. Asyik tu. Ini dalam. Sampai guys. Wah, panas siut. Wah. Ni buat apa ni? Kacau siang kaki. Semat apa? Datang. Kau kata. Can open boot? Alright. Okay. BYD guys. Hello. Oh sorry. Everybody okay? Okay. You can go. Yes. Let's go. Where you guys from? Melaka. You picked the wrong time to come to Penang. Why? Is it? Yeah. Because it's weekend? No, because no water. Oh, I see. Sunday.
Until Sunday. Why? Is it whole Penang or just this area? Quite a lot of areas in Penang, including Butterworth, Serai. They're changing the main water pipe. Sulaiman dekat kita punya state prison, penjara. Okay. Lagi satu, kalau nak makan nasi kandar sampai pukul 4 pagi, itu Muhammad Rafiq. Dekat Pulau Tikus. Pulau Tikus. Dekat balai Pulau Tikus. Okay, you enjoy your holiday. So the fee is $10.30. You guys have a great holiday, okay? alright. Thank you. Alright. Alright, thank you. Bye-bye. So now kita orang nak pergi cross, pergi ambil kita orang punya kereta sewa sebab jangan tinggal aku. Berlari sedangkan tak ada kereta. Itu. Ya Allah, sabar tak? Tak, kenapa dia nak lari sedangkan tak ada kereta? Tahu lah budak-budak tu ah. Okay, jom kita act like model. Buat apa? Saya cuba dekat di Jalan weh. Dengan background lorinya. Aduh. Dia nak bidah. Aku tengah cari ubat dia orang. Thank you. Ubat korang. Tak ada. Weh, panas weh. Oh, aduh dah gelap tu. Ni panas nak hujan tu. teng wang penipu wang orang. Ni orangnya. Penipu wang orang. Syazah, kau tolong Syazah adik kau ni. Kau tukar spek. Kau tengok ni. Dengan ni weh, muka sama weh. Muka. Dia tukar rambut, dia tukar spek. Tak boleh. Tak, masalahnya bila kau nak buka tu, ya Allah. Okay, kita tengok. Tengoklah dia. Merah-merah weh. Sweet couple ni. Ya, pegang sini. Pusing. Pucuk tahu lah tu lah scam dia orang lagi. Terus tak boleh buka air. Sedap sial ambil tak kena Rabina. Ni tak boykot kan? Tak tahu. Rabina boycott. Tak tahu. Comment in the section down below. Kau minat apa? Minat Datuk Vida. Oh, duta Datuk Vida ni. Ada vitamin C ya, bagus dia untuk keadaan yang sebegini. Okay, kita buat apa kat tepi jalan ni? Spritz. Kalau nak saya sponsor, bolehlah approach through email. Saya boleh jadi duta Spritz. Email boy. Emailnya boy. Email kau buat apa sih? Hantar resume. Burung, kita orang bosan. Ada lagi setengah jam ni. Tengok yang aku dah. Yahoo! Yahoo! Yippee! Yay! Burung. Okay, dah bye. Kawan siapa tu? Weh, dia umur 26 tu. Weh, umur dia 26 tu. Umur 26 pendek. Dah lah pendek bodoh macam ni. Saya 19. Kau nampak lah macam budak-budak emo baru dapat result SPM gagal. 15. Apa dapat result SPM apa? Gagal. Excuse me, say A, okay? You PKK lah. Okay, kita orang umur 26 ni kita orang suka lepak tepi longkang je. The best place. Budget friendly. Air pun beli dekat Speedmart je. Dah tak ada dah Starbucks boycott. Apa? Ni dia selalu minum Starbucks. Weh guys. Dia selalu minum Starbucks. Boleh ni dah. Apa? Affiliate? Dah boleh. Tengok sikit. Dia nak buat affiliate. Agak cantik dia ambil apa? Tengok. Sibuk je lah teh. Kau baring sini air mati. Masuk. Cuba weh. So tadi kita orang dekat sana. Lepas tu kita orang pergi situ. Lepas tu kita orang pergi situ, naik situ, turun sini. Panas. Nak bongkil. Ha?
Tergempar. Berita tergempar. Hari Berita ini, tergempar. seorang wanita cuba Ya, aku nak keluar. Beli. Jom kita pergi kedai baju. Beli baju. Tukar. Aku nak bokeh. Saya kita bokeh sana. Dah beli baju mahal nak bogel. Apa di man? Sedap. Apa di man cakap apa ni? Memang kepala aku separuh je. Oh. Katanya kita number. Katanya salam. Masuk tag. Satu ambil gambar. Upload tu. Mana phone kau? Buka apps tu. Kita nak pergi mana? Kita pergi makan nasi kandar Sulaiman. Han. Ya, dekat sana. Memang tapi pagi ni. Pagi. Habis sekarang. Lambat tak sedap. Alah. Pergi. Mana yang sedap? Kalau time macam ni, Time macam ni. Macam ni Sulaiman lah. Tapi Sulaiman dia pergi time macam ni dia dah. kurang. Dia pagi lagi lah maksudnya. Dia bukan dia pasal pagi. Dia look tu dia baru lagi. Bila dah lama look tu dah campur-campur dah. Setengah orang okey lah. Setengah orang dia tak kisah. Betul. Sabar tapi lambat. Cuba kalau tempat lain ada ke yang Bukan, tempat lain ada ke? Tengah hari. Si Kandak tengah hari ya. Rafi. Rafi macam sedap. Rafi sedap. Rafi dapat sikit man. Boleh. Rafi tu kira Achievement unlocked. Okay, so kereta semua dah settle. Let's go. Oh, panas. Kon. Mana charger aku dalam ni pula. Saya ada buat charger. Dalam bonet lah. Taxi tak ada yang Kau nak pergi dah. Keluar lah dulu ambil. Bah. Sabar ya Zik. Ambil gambar aku ke letak sini je lah. Pan. Nah. Dah saya dah. Let's go. Sampai. Panjang guys. Balik duduk share. Apa perasaan man? I'm so happy. I feel like I want to cry. Tadi broken. Tadi lagi bini dia bergaduh guys. Bergaduh sebab nasi Saya kandar. Saya sebagai Nasi kandar tu tutup, aku ni salah. Tapi kalau tutup tu. Tapi memang semua salah tak kau. sebab apa. Sebab semua masalahkan benda ni adalah sebab salah lelaki korang. Lagi korang. Apa hai belakang? lampu. Makan ni. Makan. Brand. Dia dulu. Nasi brand ni. Okey. Nak ayam goreng dah ada Pocong goreng. kuah campur. Pedas okey ke? Pedas okey. Buat campur. Tak mau. Alright. Jengkek guys. Saya punya. Ayam goreng. Bila suruh boleh patut, kalau number. Ini ada baru number dah punya. Ada. Air udah dekat. Nanti hantar. Okay, thank you. Alright. Okay, thank you Baik. Ui, Mana ayam tu? ayam aku tengah pilih. Aku tak boleh makan doh. Kau tengok dia orang semua dah makan doh. Dia orang tak relax doh. Aku ayam pun tak ada doh. Aku nak makan apa? Aku nak makan apa? Aku makan hati je. Bismillahirrahmanirrahim. Ayam kau nampak lagi ke? Ayam aku tengah sembelih. Satu alam lagi. Dia tengah cari kiblat. Apa dia orang dia punya memori bawah? Kalau ni Sebab dia tak tengok kau. tengok. Kita kan manusia, kita tahu aib orang tu bila orang tu sendiri cakap. Thank you boss.
dah. Nak makan dulu. Tak nampak ada yang buat. Nampak ke? Boleh nampak. Let's go. Dan let's go bitches. Ya. Mak bayar. 57 80 sen. Garis. Ni tu rambut aku. Dah kena angin jahanam. Thank you. Jom. Dah tak? Okey, yang nasi okey. Sangat sedap. Barat isu rambut aku. By the way, Penang sangat panas Kau tengok the weather so hot man. Sekarang baru pukul 12.43 tau. Tapi dia punya panas macam dah pukul 2. Sangat-sangat panas. Mana naik ni, mana naik yo, mana bayi ni nak kedai. 3 hours later. Ha? Sini boleh parking tu. Tu. Tada, kita sambung vlog. Tu rambut aku tak jadilah aku set. Apalah. So sekarang kita dekat Beach Street Penang. Kita nak off dulu. Graffiti. Okay guys. Jauh nak pergi. Kita orang dah jalan 11 minit lah kat depan tu. Lawa tu. Mana? Tadang. No fuel. Kena beratur kan. So moral of story balik je. Terlalu ramai. Ada lagi guys pengantin tak habis lagi. Kenapa pun bersepah shit. Ini kumbu pula ada kumbu Tu lain pula ni. bersih. Alalala. Ni boleh mamaran, mi sotong, mi ayam, mi raging, mi kek. Sudah ada. Ha? Saja. Aku ada seorang. Aku ingat dia duduk sini tadi. Kita main kat sini. Alah. Duduk pun jadi isu. Tiba-tiba dia datang aku. Sekaum datang. Dia berit. Dia tonton bernomor kau. Aku datang. Ada. Apa ni? Tengok. Nasi dia tak? So kita orang macam nak balik dah. Sebab dah malam. And then dah hujan tau. Tak tahu nak buat apa lagi dah. Sebab esok kita orang flight balik pukul 1. So now apa lagi? Balik. Bye. Mohon dah beransur lah. Hujan lebat tak? By the way view agak lawa. Rasa macam kat Singapura. Dek nak kepala budak. Jangan bapak kat belakang. The next day. Kak, goyang kak. Aduh, astagfirullahaladzim. Selamat pagi kalian. Generasi zaman sekarang ni lah. Korang nak balik. Before balik, makan dulu. Ada pasta pot Rumah Junction. Budak bintang. Boleh. Beli baju. Budak imo. Lapar bah. Dah sampai. So now kita kat Bekai breakfast. Dandut je. Kau tengok dandut. Asal silawa? Dia ada dua yang. Memang bagi 2 portion ke? Kenapa dia tak tahu ada dua? Apa? Okey, teka. Banana Nutella. Nasi lemak ayam rempah sia. Meja nombor apa ni? 8. Mana kau tahu? Kau nak goyang telur dia? Silau tu. Mana sedap dandut kecil. Tak tarik belakang. Silau kalau ke belakang. Okey ni. Tak, dia kena ke sini. Sebab saya macam ni. Aku yang di sini ah. Tarik je lah meja. Meja Goyang 8. dandut tu goyang cik. Charcoal bread. Ada nasi. Cik ada nasi. Tu aku mamak nasi lemak. Nasi lemak. Ayam rempah. Ayam rempah. Berapa? Berapa? Ada. Satu je. Syazan nak nasi lemak rempah tak? Tak ada lah.
Kau rimak nak dada. Korang semua makan nasi ke? Aku lapar tu. Korang makan nasi ke mana? Tak kot. Apa tadi kau cakap 3? 3? Tik je. Tik je. Apa? Tengok sikit. Nampak menyelerakan. Selalu dia orang punya makanan sampai dulu tau. Kali ni aku punya. Sama je, aku tak boleh makan enggak. Okay, dah sampai. Jangan makan dulu. Senyap lah siang abang. Bagi aku nak bawa kat mak aku. Boleh. Nak bawa kat mak abang. Nanti kat rumah abang cakap, Man sabar Man. Senyap lah siang. Ui, sedap tu. Gila. Cakap goyang tak? Sampai guys. Sini sikit. Bapak banyak sial. Ni aku punya, ni aku punya. Tu dia orang punya. Bye kereta. Okay, so kita orang dah return kereta. Now kita orang nak pergi naik Grab. Pergi book Grab pula. Nak pergi airport. Sebab nak balik. Macam lawa yang ambil gambar sini. Book as petek. So hari ni kita orang naik bas je nak pergi airport. Member je Jimat. Hari ni tak ada BYD lagi dah. Melainkan kita orang pergi airport, kita orang keluar balik. Tu naiklah BYD. Panas guys. Melecet je. Melekit weh. Kiak. Bukan melekit, melekit. Melekit. Mari pulang. Ni. Alah, kena masuk. Siapa punya? Muhammad. Ni saya punya. Aku. Nazimo. Nasi punya. Ni sama. Ni Kamarudin. Ilna ke Kamarudin? Ilna. Ni Kamarudin. Anak dia. Let's go. Haji pegang semua. Sebab Toilet ni. Ba. Oi, saya nak pergi toilet tu. Jamban je jantan ni. Terus. Dia selanggar pintu. Okay, dah naik. Kali ni sebelah aku tak ada orang lagi. Tolonglah Amoy lawa duduk sebelah aku. Kenapa berhenti? Mana pula tu? Why? All the best bro. Nak keluar macam mana? Jangan ingat. Kan dah basah-basah pergi balik. Bogel je lah kau. Kunci kita dah ambil? Pergi dengan kau. Kasut saya terlalu baru untuk nak dibasahkan. Biarkan dia.